Assalamualaikum gang, kita lagi dalam video pada kali ni. Okay, jom biasalah. Motor lain, motor baru, redah jam lah kita. Kan? Memang itu je aku nak belanja dengan korang. Macam mana nak redah jam dengan motor baru? Ya. So bagi yang pertama kali singgah dekat channel ni, aku mohon jasa baik korang, tolong like dan subscribe, komen juga kalau korang nak tahu lebih lanjut berkenaan dengan motor ni, ataupun korang yang berpengalaman mengendalikan motosikal ni, share lah. Ui, dia tak salah dia bagi signal. Okay, sport bike versus traffic mid entry bike lah. Bagi yang muslim, jomlah kita sama-sama berselawat ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okey, jom kita mulakan. So, ni motor lain, Chop Aprilia. Aku sedang mengendalikan Aprilia 457 RS ataupun Aprilia RS 457. Sebuah motosikal 2 silinder dengan enjin berkapasiti 457cc yang mampu menghasilkan sehingga 47 horsepower pada RPM 9400 dan juga 44 Nm of torque pada RPM 6500. Dia punya berat dry weight dia lebih kurang dalam 156 kg. Tapi kalau kata kita dah masukkan minyak untuk curb weight dia lah, berat dia boleh mencecah sehingga 175 kg atau lebih. Dan seat height motosikal ni 800mm, dikuasakan oleh Vibri depan dengan belakang, adjustable fork dengan 120mm travel. Diameter dia lebih kurang dalam 41mm. Yang depan ni kita boleh adjust dia punya preload. Dekat belakang pun kita boleh, untuk monoshock pun kita boleh adjust dia punya preload lah. Motosikal ni walaupun dia mid entry, tetapi didatangkan dengan TFT meter, yang mana dia ada 3 mode. Macam korang tengok ni, aku tengah menggunakan sport mode lah. Risau lah side mirror, naik satu. Aku sedang menggunakan sport mode lah. Dia ada lagi 2 mode, iaitu rain dan juga eco mode. Sebenarnya aku rasa dalam keadaan sekarang ni lebih baik aku menggunakan eco mode. Dan dia punya mode ni kita boleh tukar on the fly. Sport mode tu kira paling padu lah. Dan dia juga datangkan dengan ABS depan, 2 channel depan dengan belakang, dan juga ada traction control, 3 stage of traction control. So maksudnya untuk setiap mode ni, daripada eco mode, sport mode ni, korang boleh tukar dia punya traction control lah. Level 3 tu paling high lah, dia punya traction control tu paling sensitif. Untuk aku tak biasa sangat dengan motosikal sport bike ni. So memang yelah, menunduk sikit lah kan. So a bit struggle. Mungkin kita perlukan masa beberapa hari untuk membiasakan diri dengan motosikal yang macam ni. But then daripada segi handling, ringan, aku rasa so far not too bad, okay. Of course lah, bila dia ada sport bike ni, daripada segi power tu memang ada lah. Cuma kita nak mencilok ni, aku rasa kalau setakat jalan straight macam ni tak ada masalah. Tapi kalau kata korang nak tukar lane kan, macam motor naked bike tu, mungkin sedikit sukar. Sebab dia punya radius turning point ni pendek berbanding dengan motosikal naked. Macam ni dia akan sangkut dekat tank ni lah. So dia pendek sikit lah dia punya turning radius dia tu. So yang itu yang kena berhati-hati lah. Dan dia punya side mirror ni sebenarnya pendek daripada aku punya handlebar. Tapi biasalah, mungkin aku ni ada satu masalah psycho kan. Aku sendiri yang risau takut terkena side mirror ataupun kereta orang. So aku membengkokkan sebelah lah. Kalau kata lagi sempit tu memang dua-dua belah aku tarik terus. Kalau setakat macam dekat jalan ni tak ada masalah sangat lah. Aku okey-okey je. Macam yang aku share dengan korang kan, antara features yang aku suka untuk motor ni adalah dia punya mode ni lah, riding mode ni, yang mana kita boleh tukarkan on the fly. Okay, kalau compare dengan RS660 tu lebih agresif
lebih untuk macam track use ataupun memang racing bike lah. So yang itu dia punya track mode dia tu, dia tak ada rain mode, dia tak ada, aku rasa dia ada road mode, dia ada sport mode, dan dia ada custom mode. Custom mode tu bergantung kepada individu lah. So korang as a rider ataupun owner of the bike tu, korang boleh setkan macam mana yang betul-betul korang nak, especially bila korang nak pergi main dekat track kan. Macam yang ni, dia sebab kita dia masih lagi entry bike, so dia punya riding mode tu masih lagi open, masih lagi fix lah untuk 3 mode ni kan. Sebab kalau kata korang nak ubah lebih-lebih pun takut tersalah ubahan, tersalah setting. So might as well they fix kan, nanti korang akan adjust. Tapi still itu tak menghalang korang untuk fitkan motosikal ni according to korang punya ketinggian dan juga berat melalui dia punya adjust, dia punya monoshock dan juga fork preload. Cuma aku advise untuk buat benda tu, pergilah kepada yang pakar yang boleh menasihatkan. Sebab kalau macam kita yang tak tahu, yang pala tahu ni, takut lain jadinya dekat motosikal korang tu. Jadi dia punya riding experience tu dah tak best lah. Tapi cuma sayangnya motosikal ni pun dia tak bagi sekali dengan quick shifter. Quick shifter adalah optional, so korang kena beli extra on top of dia punya bike ni. So untuk optional tu hanya pilihan untuk upshift, dan korang perlu membayar tambahan sebanyak RM3,000. Tapi masih lagi boleh layan lah. Banyak je pun motor-motor mid entry ni yang tak ada quick shifter, sebab kita nak biasakan diri kan. Tapi kalau ada quick shifter tu lebih baik lah. Okay lah, not bad lah untuk handling motosikal ni bagi aku. Untuk trafik pagi, dia ringan, dia agak nimble. Cuma aku rasa memerlukan training lah, kalau tidak korang akan rasa penat.
akan rasa lenguh dekat kawasan bahagian ni, akan rasa macam tak best lah, tak enjoy untuk ride motosikal ni. So ok, itu sajalah gang aku rasa untuk video kita pada kali ni. Kita just basically just aku nak share dengan korang macam mana keupayaan motosikal ni kan, macam mana aku punya mengendalikan, adakah aku mampu untuk meredah jam dengan motosikal ni, dan untuk digunakan sehari-harian. Of course kita belum habis lagi test lah, sebab minyak pun macam tak turun banyak ni. Minyak masih ada lagi 300, range dia 300 km. Walaupun kita dah menggunakan motosikal ni dah hampir 40 km lah. So aku tak sure adakah minyak dia akan turun kejap lagi. Ni mungkin minyak dia tengah bergelora kat dalam tu. So aku tak pasti, nanti kita tengok macam mana. But then untuk kita jalan-jalan dalam town ni sebenarnya tak adalah teruk sangat, unless kalau kata korang nak tukar. Aku belum ada keperluan untuk aku tukar lane. Maksudnya daripada lane ni aku nak menciluk ke lane sana kan, aku belum ada lagi keperluan untuk itu lah. So itu saja gang, kita jumpa dalam video akan datang. Jangan lupa like, share, subscribe. Assalamualaikum.